Hai, Assalamualaikum. Hari ni pagi ni genap 2 hari peserta-peserta Freedom Flotilla ditahan oleh pihak Israel. Arti kata lain, diculik oleh pihak Israel. Dan sekali lagi kita ulang bahawasanya mereka ditangkap dan diculik di international water. Bagi siapa yang tak faham, international water tu adalah perairan antarabangsa, bukan hak Israel. Okey. Jadi aku nak bagi tahu pada yang tak tahu. Sebab sebelum ni semua Flotilla telah dikecam teruk disebabkan oleh mereka nak glamour wayang, semua ni nak, orang kata nak naikkan nama, nak tumpang glamour pada Gaza, nak tunjuk macam hero tapi barang tak sampai. Tapi aku nak bagi tahu, hari ni yang ditangkap ni, yang peserta yang berada dalam Freedom Flotilla ni, yang ditangkap, yang masih dalam tahanan tentera Israel ni, mereka adalah orang yang bukan orang-orang biasa, bukan dari kalangan influencer, bukan dari kalangan pegiat content creator. Di antaranya adalah profesor, doktor, aid worker. Dan mereka ni adalah orang yang direspek dalam bidang-bidang mereka. Jadi kalau kita rasa macam diorang ni saja nak wayang, dia macam pelik lah. Dan dia tak perlu dah kemasyhuran masyarakat, cukup dengan title depan doktor, PhD kan. Jadi bukanlah wayang jadi cerita, tapi kemanusiaan yang mereka nak bawa. So jadi kalau yang tak faham, kena break the siege, maksudnya break the silence. Kenapa pergi melalui laut, kenapa tidak melalui darat, kenapa tidak melalui Mesir, kenapa tidak melalui Egypt. Kau boleh tengok balik video-video kenapa susah untuk melalui diorang. Diorang pun nak hantar makanan, hantar apa, ada kota diorang. Dan kebanyakan makanan yang diorang hantar disimpan oleh Israel dan kadang-kadang tak sampai pun kepada Gaza. So jadi apa yang mereka cuba nak buat ni adalah untuk, orang kata, orang awam seperti kita ni, yang kita tak ada kuasa dalam kerajaan, kita bukan lawmaker kan, kita bukan orang-orang yang ada kuasa yang besar, untuk berjuang dengan cara kita, untuk mengingatkan pada dunia. Kalau satu hari sekarang ni mula-mula 50 kapal, lepas tu beberapa kapal Freedom Flotilla dengan kapal besar. Mungkin selepas ni kan, kau bayangkan kalau satu hari nanti kan, 2-3 hari akan datang, bulan depan ke, 1,000 juta kapal yang masuk. Macam mana Israel nak tahan? So jadi untuk kita meneruskan perjuangan mereka ni, mari kita cakap pasal dia orang. Janganlah korang ni yang sebabkan influencer sebelum ni yang dekat suruh Flotilla tu, korang bukan beri, tapi kali ni bila yang pergi adalah profesor, bukan orang-orang yang famous, bukan orang-orang yang dicintai dalam bidang sosial, tapi orang yang direspectful dalam bidang ni orang, korang diam. Okay? Dan jangan juga korang termakan dengan cerita-cerita dayah-dayah songsang daripada orang-orang yang tak faham erti perjuangan, tak faham erti, orang kata, to break the silence tu apa, yang terlalu memandang benda ni lurus kan, menganggap bahawa saja kalau hantar makanan, cakaplah hantar makanan. Kalau hantar untuk break the silence, cakaplah break the silence. Yang tak faham peperangan dan permainan chess ni bukanlah lurus. Dan jangan tegak sangat macam pembaris. Okay, apa-apa pun keep sharing, keep post. Dan kita demand diorang dilepaskan. Dan mungkin selepas ini kita doakan mungkin lagi ramai yang berani, lagi ramai dan percubaan yang mencuba, dan percubaan-percubaan yang lagi banyak, sehingga pihak Israel dah pening kepala macam mana nak buat. Okay, apa-apa pun, see you tomorrow. Bye.